Pelakon Zila Bakarin baru-baru ini berkongsi satu luahan yang agak jujur tentang perubahan dirinya yang jadi perhatian orang sekeliling. Katanya, ada individu yang tegur penampilannya. Siap kata dia sekarang dah gemuk dan tak cantik macam dulu. Ayat itu mungkin kedengaran biasa, tapi bagi seseorang yang pernah melalui banyak fasa dalam hidup, ia sebenarnya boleh tinggalkan kesan. Tahu tak, ada orang cakap saya gemuk, dah tak cantik. Tapi respon Zila agak luar jangka. Dia tak melatah, malah terima keadaan dirinya sekarang dengan cara yang tenang. Saya memang suka gemuk dan saya dah penat jadi cantik. Di sebalik ayat itu, ada cerita yang ramai mungkin tak tahu. Zila pernah berada di fasa tubuh yang kurus, hasil diet yang sangat ketat. Tapi kesannya pada kesihatan cukup serius sampai dia terpaksa masuk wad beberapa kali. 3-4 kali masuk wad. Sejak itu, dia mula melihat semula keutamaan dalam hidup. Cantik pada mata orang atau sihat untuk diri sendiri. Perkongsian itu buat ramai tersentuh. Ruangan komen dipenuhi dengan kata-kata sokongan. Ramai yang minta dia abaikan suara negatif dan fokus pada kebahagiaan sendiri. Ada juga yang puji, walaupun fizikal berubah, kecantikan dia tetap ada dengan cara tersendiri. Kadang-kadang, standard cantik yang diletakkan oleh orang sekeliling boleh jadi terlalu berat. Dan mungkin, apa yang Zila cuba sampaikan adalah satu perkara yang simple. Lebih baik jadi diri sendiri dan sihat daripada kejar sesuatu yang akhirnya memakan diri. Persoalannya, dalam dunia hari ini, kenapa penerimaan diri sendiri masih jadi sesuatu yang susah untuk difahami orang lain? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.